Satu malam, dia terdengar suara meminta tolong yang tidak sepatutnya wujud. Asrama Kolej Seri Merbuk itu sangat sunyi pada waktu malam. Aina baru sahaja berpindah masuk ke situ setelah ditawarkan tempat penginapan lewat semester. Pada malam pertama, Aina sedang mengulang kaji mata pelajarannya bila tiba-tiba dia terdengar bunyi tok, tok, tok dari atas siling, seperti ada benda yang bergerak di tingkat 4. Dia cuba abaikan, tapi suara halus itu seperti berbisik kedengaran samar-samar. Tolong aku. Aina menceritakan kepada kawan sebiliknya, iaitu Natra. Tapi Natra hanya ketawa kecil. Hehehe, kau ni Aina, jangan dilayankan sangat cerita hantu. Aku dengar dulu ada kes pelajar kena histeria kat bilik tu. Tapi itu cerita lama. Tapi kenapa ya? Tak tahulah aku. Ada yang kata sebab pelajar tu suka main pemanggil roh. Tiba-tiba je dia hilang. Masih tak jumpa sampai sekarang.